Tiga sebab utama kenapa kereta Toyota susah nak jatuh harga. Tapi bukan semua kereta Toyota tak jatuh harga. Ada juga kereta-kereta Toyota yang jatuh harga. Contoh macam Toyota Rush. Tapi kebanyakan kereta dia memang harga keras, harga dia tinggi kalau resale value dia. So, ni 3 poin dia. First, kereta-kereta Toyota dia punya design dah makin nampak sporty. So, menepati pilihan orang-orang tempatan kita. Okay? So, design main peranan untuk harga sesuatu kereta juga. Yang kedua, kualiti barang-barang dia. So, maintenance dia pun main peranan. Memang kereta-kereta Toyota orang tahu barang spare part dia mudah nak dapat dan susah nak rosak. Harga pun murah nak cari barang-barang dia. Yang ketiga, Toyota dia keluar semua variant of kereta. Hatchback, SUV, MPV, sedan, semua dia ada. Daripada kereta EV, kereta hybrid, kereta petrol, kereta diesel, semua dia ada keluarkan. Pasal tu kereta-kereta Toyota tahan lasak. So, kalau kau berminat nak mencari kereta Toyota, saya ada banyak pilihan kereta-kereta Toyota. Daripada sedan, SUV, MPV, pickup. So, boleh roger saya. Cantik harga dia. Berbaloi kalau korang beli, ada warranty lagi kita bagi sehingga 3 tahun. So, kalau nak mencari kereta terpakai, cari saya, Syahrin di MAF Auto. Assalamualaikum guys.